Okay, ada yang minta review mini luggage ni. Okay, mini luggage ni saiz 14 inci sahaja. Ada macam-macam warna, tapi aku pilih warna hitam sebab senang nak masuk dengan macam-macam goods. So, bila buka dekat dalam ni, this the main compartment. So, terpulang lah nak letak apa kat sini. Dia ada this clip. Contohlah nak letak kasut ni. Muat je nak masuk. Just nice kan, size kan. And then, dekat sini ada bahagian zip, boleh isi dekat dalam net ni, ataupun ada lagi satu compartment dekat sini which boleh isi, nak isi kasut lagi pun boleh. Kiranya macam dua pasang kasut pun boleh. Nanti zip saja tu dan tutup saja. Jadi bag ni boleh pakai untuk macam-macam lah, macam-macam benda. Bukan sebenarnya untuk kasut pun, but saja nampak macam cool. So bila zip dia, so boleh pegang handle dekat atas ni lah. Also dekat belakang ni, dia ada strap untuk letak dekat handle luggage. So that tak payah pegang apa, boleh letak, masukkan je kat handle luggage. And also dia ada clip kat sini where dia bagi strap untuk nak buat macam apa, crossbody bag ke pun boleh juga. So itulah quick review untuk bag ni. Oh ya, kalau orang tanya material, aku tak tahu material apa, tapi rock solid, keras kat sini.